Okay, Assalamualaikum. Hari ni ada nak bagi tips sikit lah. Tak banyak, tips sikit, simple-simple. Okay, nampak ni lubang ni, braided dia ni. Okay, selalu sumbat ni lubang ni. Kalau sumbat memang lain tak ada dia, memang leaking memanjang orang cakap. Okay, lubang dia kecil ke, lubang dia sumbat ke, memang akan leaking. Tukar oil seal banyak kali pun memang akan leaking je. So ubat dia macam mana? Ambil ni, lubang dia ni berapa? Okey, kejap. Okey, ni nampak dia 10 mm ya. Okey, 10 mm. Diameter luar 10 mm. Okey, kita buat dia lebih kurang 7 mm dalam. So tebukkan je. Nampak macam tadi tu kan? Keluar masuk, bagi dia lancar 7 mm dalam. Baru dia luncur. Dia punya braided tu nak pergi tu luncur sikit, tak ada sekatan. Jadi dia bukan apalah kita nak elakkan lah. Macam contoh kereta baru overhaul, kereta baru tu overhaul. Benda-benda ni kena ambil berat lah. Tak nak buat overhaul, dah cuci bersih apa semua, leaking lagi. Tukar oil seal, potong oil seal, leaking lagi. Memang tak boleh. So kena tengok bahagian pernafasan braided tadi tu. Sebab yelah geseran tu dia akan hasilkan wap-wap panas tau dekat dalam enjin. So bila tak boleh keluar, dia akan tendang pada semua oil seal yang ada. Okey. Kedua, bukan tu saja, yang ni pun sama ni. Lubang ni. Ni pun sama juga. Dia pergi ke intake. Dia akan sedut juga pergi intake. Ni sumbat nampak? Ni nampak ni. Ni tak boleh ni. Kena congkel keluarkan benda ni. Nampak ni. Besi. Tak boleh. Dia kena ni kena tembus ni, nampak ni. Sumbat ni, nampak. Okey, kena pastikan ya. Ni lubang ni tadi yang benda-benda makhluk halus tadi tu kita keluarkan. Pastikan dia lancar. Alright. Keduanya sini pula. Ni pun kena sama juga ni. Okey ni tak sumbat. Ingat dua benda untuk bahagian braided ni. Okey, satu yang besar ni, satu yang kecil sini. Pastikan jangan sumbat. Kalau sumbat, confirm leaking. Okey, itu saja. Assalamualaikum.